Kebiasaan kita orang Melayu, tok guru, ustaz, cikgu, profesor, biasanya kita kalau terawih bulan Ramadan saja. Bila habis Ramadan kita pakat tidur. Ini satu benda yang nampak kita buat agama ni bukan kerana dengan kajian, tidak, bukan turu masyarakat. Masyarakat lama-lama dah Melayu ni lama, bila habis Ramadan kan senyap belaka. Sedangkan tiap-tiap malam sepanjang tahun ada salatul lail, ada sembahyang malam. Cuma dalam bulan Ramadan kita panggil tarawih. Lepas pada Ramadan malam ni start daripada bulan Syawal, malam ni kita juga diminta sembahyang qiyamul lail. Bayang tahajud, kita buat nama tahajud, kita buat nama salatul lail, kita buat nama entah apa lagi macam-macam nama. Yang pentingnya sepanjang tahun selagi umur kita ada, maka bulan Ramadan ada sembahyang malam namanya tarawih. Lepas pada Ramadan start malam ni ada juga sembahyang malam namanya tahajud, nama qiyamul lail, salat sebagainya. Cuma kita lepas pada dalam Syawal ni kita tidak diminta sembahyang beramai-ramai di masjid. Hak tarawih tu pun Nabi kita sembahyang 3 malam je di masjid, dia sembahyang di rumah dia. Dan kita lah ni kalau kita uzur, kita boleh sembahyang di rumah kita, tak payah sembahyang uzur macam-macam uzur manusia. Yang pentingnya nak sebut bukan bulan Ramadan ya ada sembahyang malam, tapi Syawal, Zulqa'dah terus menerus sampai Ramadan pula, insya-Allah kita ada juga, kita terus menerus ada sembahyang malam. Seperti mana siang hari. Siang hari ada sembahyang duha kita panggil. Masa ni sembahyang duha.